Okey, daripada itu kita maklum bahawasanya memang ada perbezaan dari sudut fizikal dan dari sudut brain ataupun intelektual. Jadi kita tidak perlu lagi terpengaruh dengan dakyah-dakyah barat. Yang setakat ini kita dimaklumkan bahawasanya manusia itu berasal daripada Afrika. Manusia itu berasal daripada Afrika dan mereka menamakan DNA yang mereka jumpa di Afrika itu seperti Natasha, Laura. Nama-nama itu hanya ciptaan dikemukakan di dalam lab sahaja. Dan saya masih ingat lagi apabila saya baca beberapa artikel, Laura lah yang paling famous. Di kalangan nama-nama DNA kemudian dibuat ilustrasi dalam komputer, diberi nama. Jadi kita yang bawah-bawah ni yang tak pernah baca, hanya dengar sekali dua saja akan percaya bahawasanya asal-usul manusia itu berasal daripada Afrika. Hakikatnya Arafah itu tempat perjumpaan antara Nabi Adam AS dan Hawa AS. Maka disitulah bermulanya manusia membiak dan seterusnya mereka bertebaran ke pelosok tanah, ke pelosok dunia ini. Justru itu saya ingin pergi ke alam Melayu. Mungkin kita boleh bawa gambar Gua Kepah, Penang Woman. Penang Woman. Penang Woman dulu. Selepas itu lagi. Selepas itu lagi. Lagi? 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 Ini. Ini adalah gambar rangka seorang wanita yang dijumpai di Gua Kepah yang berusia 5,000 tahun. 5,000 tahun. Dia dijumpai sekitar 2017. Baru bulan Ogos, 5 Ogos baru diterbitkan artikel ni apabila pihak pengkaji telah dapat mengelakarkan muka daripada rangka tersebut. Dan lakaran yang diperolehi, yang dibuat oleh di Brazil itu, inilah orangnya. Dan wanita ini dari Gua Kepah, berusia 5,000 tahun. Bila kita tengok DNA, dia kata Australasianesia melanesia mix mongolite. Australasianesia melanesia mix mongolite. Hakikatnya itu hanyalah takrif. Jadi kalau kita tengok, tak ada pula perkataan Melayu ya. Kenapa Australasianesia mix mongolite? Nak sebut pun susah kan? Kenapa tak ada perkataan Melayu? Sebenarnya itu hanyalah istilah DNA. Jadi bila tak ada perkataan Melayu tu orang bukan Melayu. Bukan Melayu, bukan Melayu. Lah, itu kan istilah DNA. Kalau orang putih dia panggil kokosite. Kokosite dia kata. Kita mongoloid. Mana pula mana orang putih ke white man ke apa, tak ada. Itu istilah DNA. Jadi ramai yang tak faham tau dia punya istilah. Jadi adakah itu Melayu? Itulah nenek moyang kita. Maknanya daripada 5,000 tahun sudah ada orang lah dekat sini. Sudah ada orang. Kalau orang kata kita ni orang Melayu baru datang ataupun mix di antara Cina dengan, bukan. Kita adalah usul, asal usul bumi ini. Bumi ini milik kita. Saya buat genealogi selama 13 tahun ya, Tuan Syekh. Genealogi Adam alaihissalam. Genealogi ni poster besar. 8 kali 4 kaki. Saya buat 8 kali 4 kaki daripada Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak rahsia saya jumpa dalam genealogi itu. Antaranya saya jumpa ya Syekh, Nabi-Nabi bukan berbangsa Yahudi. Confirm. Siapa nak berdebat boleh. Confirm. Kita sudah ada info kan, maklumat 13 tahun kita buat ya. Jadi nabi-nabi bukan berbangsa Yahudi. Persoalannya sekarang, anak-anak Nabi Adam itu ada 37 orang berdasarkan catatan pendeta Taurah. Manakala catatan Ibnu Abbas ya Syekh, dia mengatakan 36 orang anak-anak Nabi Adam ni.
Jadi kenapa pula ada perbezaan satu tu? Ibnu Abbas mengatakan Syekh dilahirkan bersama Hazura. Manakala pencatatan pendeta Taurah mengatakan Nabi Syekh itu dilahirkan bersendirian. Itu yang jadi 37. Itu tak apa. Daripada genealogi yang saya buat yang sepanjang 8 kali 4 kaki itu, hanya dari satu jalur sahaja, iaitu daripada keturunan Syekh sahaja. Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, kesemuanya itu yang 8 kali semua daripada susur galur Nabi Syekh sahaja. Adapun Qabil ada, tapi ahli-ahli tafsir tak sebut semua. Dia kerat. Dia sebut tribe, dia kata. Dia kata qabail sahaja. Qabail Fara'inah, dia kata tu daripada yang jahat-jahat tu dia kata daripada susur galur Qabil. Sebab tu saya punya genealogi tu tak memanjang macam tu. Kalau ada lagi, panjang lagi tu genealogi tu. Persoalannya sekarang, di mana yang selebih yang 36 ataupun 35 orang lagi? Kat mana? Sepanjang saya buat kajian, Syekh, ngurusi, kitab-kitab tafsir tak sebut. Nama ada. Abdul Mughis, ini semua ada nama. Tapi kat mana orang-orang tu? Kitab-kitab tafsir tak sebut. Berdasarkan kajian kita temui, mengikut saintis, dia mengatakan the earliest DNA of human sapiens berusia 35,000 tahun, iaitu orang-orang Jomo di Pulau Hokkaido. Habis macam mana tu daripada tanah Arab pergi ke Pulau Hokkaido pula tu? Ya, maknanya tu dia kata the earliest 35,000 tahun usia dia. Jadi kesimpulannya, Syekh saya boleh buat kesimpulan sini, bahawasanya antara anak-anak dia yang saya tak jumpa tu ke mana perginya, telah berhijrah. Takkan mati semua. Habis kenapa ada dekat Hokkaido? Telah berhijrah. Telah mencari tempat. Kenapa mereka berhijrah? Berdasarkan catatan dikemukakan oleh ahli ekologi, ahli geografi dan ahli sejarah bahasa, bahawasanya masa itu climate change, perubahan cuaca yang ketara. Dulu tanah Arab tu, Syekh, dia atau pengurusi dia subur. Tanah Arab itu buminya seperti di Afrika dan di India. Itu disebut oleh ahli sejarah Itali dan disokong oleh beberapa ahli sejarah Jerman, bahawasanya tanah Arab itu penuh dengan waterfall. Ini disebut dalam perjanjian lama, disebut Jannatu Adnin. Jannatun Adnin maknanya penuh dengan pokok-pokok besar dan air-air terjun di tanah Arab. Tetapi dia berubah, cuaca berubah secara cepat kepada panas kering. Disebabkan itu, manusia yang ada di situ telah berpindah randah. Antaranya turun ke Afrika, pergi ke Asia, pergi ke China, dan justru kita jumpa di Jomo itu di Hokkaido. Itu saya punya teori lah. Dan daripada sini kita dapati bahawasanya orang Melayu, kawasan orang Melayu, sebagaimana berdasarkan kepada kajian History of Linguistic, itu bidang saya, bidang sejarah bahasa dunia, bahawasanya pada lebih kurang 22,000 tahun dahulu sudah ada manusia dikenali sebagai Hobbesian yang menetap di gua-gua di sekitar selatan Thailand, di Kelantan, di Kedah, di Patani,